yang belajar dengan saya ke dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan, dengar kuliah-kuliah, kita bukan mari kuliah kosong saja, tak. Sekali orang kata kita tak pakai ulama pula kan. Ni saya, sebab orang tuduh saya orang tuduh saya buat ajaran sendiri, tapi manusia ni fitnah macam tu. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut, Allah Ta'ala mengarahkan kita kembali kepada Nabi SAW apabila berlaku perselisihan. Allah Ta'ala sebut fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berbantah-bantah dalam satu-satu perkara, maka hendaklah kembalikan bantahan itu kepada Allah dan Rasul. Kembalikan bantahan kepada Allah dengan melihat kepada Quran. Kembalikan bantahan itu kepada Rasul dengan kita kembali dengan semak hadis-hadis Nabi SAW. Kalau hadis bukan hujah, kita nak kembalikan buat apa? Ini menunjukkan bila kita berbantah dengan orang lain, kita berbeza pendapat dengan orang lain, kita kena tahu dulu base antara kita dengan dia, di mana kita boleh duduk sekali. Kita berbantah dengan, contohlah kita berbantah dengan golongan anti hadis. Nanti kita akan bincang anti hadis belakang, panjang sikit, kerana dia menafikan kehujahan sunnah. So kalau kita berbicara dengan orang yang anti hadis, kita tak boleh guna hadis untuk lawan dia, kerana dia tak terima hadis. Kita kena pergi pada dia, perkara yang dia setuju. Apa dia? Quran lah, sebab dia kata dia Quranis. Kena pergi pada Quran. Itu yang kita panggil sebagai asas yang dipersetujui bersama. Dalam bahasa Arab dipanggil al-musallamat, benda yang diiktiraf oleh saya dan awak sebagai benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ni memberitahu pada kita, bila kita berbeza pendapat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, kembalikan bantahan itu kepada Allah. Yang ni tidak jadi masalah kerana Quran. Boleh kita katakan seluruh firak Islam pakai Quran. Maksudnya Quran itu asas. Kembali kepada Allah, maksud dia kembali kepada hukuman Allah dalam Al-Quran. War Rasul, dan kembali kepada Rasul. Kembalikan ia kepada Rasul. Kembali kepada Rasul bukan kembali kepada Quran. Kerana Quran tadi kembali pada Allah. Kembali kepada Rasul dengan melihat kepada orang yang hidup zaman Nabi, bolehlah pergi tanya Nabi. Tapi Nabi ni dia bukan hanya Nabi untuk orang yang hidup zaman dia. Nabi adalah Nabi sehingga akhir akhirat. Jadi orang yang tak pernah jumpa Nabi, orang yang pernah jumpa Nabi, ada masalah pergi tanya Nabi, ada perbantahan, pertelingkahan, pergi jumpa Nabi. Tapi orang yang tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa Nabi, Nabi dah wafat waktu dia lahir, macam kita lah. Maka macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak implement ayat ni? Takkan ayat ni untuk orang yang hidup zaman Nabi je. Sedangkan Quran, golongan Quranis pun percaya Quran sampai kiamat. Dan pertelingkahan ini tidak akan berhenti sampai kiamat. Maka kita kata, kalau orang yang tak pernah jumpa Nabi, dia mesti kembali kepada sunnah Nabi. Dia kena kembali kepada sunnah. Tengok dalam sunnah kata apa. Sebab itu Abu Bakar dalam riwayat Abu Daud, bila ditanya tentang pusaka nenek datang kan, cucu dia mati, dia kata berapa bahagian aku? Dia kata lam ajid laki fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah. Aku tak jumpa bahagian kamu, bahagian untuk nenek dalam kitab Allah dan sunnah Rasul. Sehinggalah ada sahabat lain bagi tahu seperenam ada sunnah, dan Abu Bakar ikut, kerana sunnah adalah hujjah. Sunnah adalah hujjah. Abu Bakar tak kata Nabi dah mati jadi kita pakai Quran je lah. Tak ada. Baik. Kemudian apa kata Asy-Syatibi? Dia hurai ayat ni, dia kata waraddu ila Allah waraddu ila al-kitab waraddu ila Rasul waraddu ila sunnatihi ba'da mautih. Mengembalikan
pertelingkahan kepada Allah. Bila berlaku pertelingkahan, suruh kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah maksud dia kembali kepada kitab Al-Quran, kembali kepada Rasul ialah kembali kepada sunnahnya selepas kematian dah. Kemudian kata Ibn Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in, dia kata anna nas ajma'u anna ar-radd ila Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-radd ila al-kitab wa huwa ar-radd ila kitabihi wa ar-radd ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa ar-radd ilaihi nafsuhu ilaihi nafsihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatih. Sesungguhnya manusia berijma', bersetuju, mengatakan bahawasanya kembali kepada Allah Ta'ala ialah kembali kepada kitabnya, dan kembali kepada Rasul ialah kembali kepada dirinya sewaktu dia hidup, dan kembali kepada sunnahnya selepas dia wafat. Selepas dia wafat. Baik. Ibn Qayyim menyebut, Ibn Qayyim kata lagi dalam A'lamul Muwaqqi'in, kita baca sikit sebab penting kan. Sekali orang kata kita tak pakai ulama pula kan. Ni saya, sebab orang tuduh saya orang tuduh saya buat ajaran sendiri. Tuan-tuan, ni semua ajaran sendiri saya nukil pada ulama. Saya nukil pada ulama. Saya ambil pada Syatibi, saya ambil pada Ghazali pun saya ambil. Kan? Tapi manusia ni fitnah macam tu. Annahu ja'ala hadha ar-rad min mujibatil iman wa lawazimihi, fa idza intafa hadha ar-rad intafa al-iman daruratan intifa' al-malzum lintifa'i lazimihi wa la siyama at-talazum baina hadain al-amrayn fa innahu min at-tarafain wa kullu minhuma yantafi bi intifa'i al-akhar. Dia kata, Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni? Allah Ta'ala kata, tengoklah ayat ni, kita tengok. Allah Ta'ala kata, kembali kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayat yang saya baca tadi, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian Allah Ta'ala kata, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bila kamu berbantah dalam satu perkara, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul. Hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka Ibn Qayyim dia komen, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita kena kembali kepada Allah dan Rasul ni di antara perkara yang mewajibkan keimanan. Kalau betul-betul beriman, bila berbantah kena kembali kepada Allah dan Rasul. Nak buktikan yang betul-betul kita beriman, bila berlaku perbantahan, pertelingkahan, kena kembali pada Allah dan Rasul. Maka dia kata fa idzan tafa hadzal rad, kalaulah ternafi kembali ni, kita tak nak buat, kita tak payahlah kembali pada Allah dan Rasul, kita kena tengok amalan Melayu kata apa. Contoh kan, kita tak payah tengok Allah dan Rasul ni, tak payah tengok dalam Quran Sunnah ni, kita tengok Melayu kata apa, tengok tok nenek kita kata apa. Maka dia kata fa idzan tafa hadzal rad, kalau kita tak nak kembali kepada Allah dan Rasul, maka ternafilah iman secara darurat. Ternafilah iman itu secara darurat, maksud secara automatik. Kerana dia kata apabila ternafinya malzum, ternafinya benda yang disyaratkan dengan benda yang ternafinya benda yang disyaratkan dengan ternafinya syarat. Boleh faham ni? Allah Ta'ala kata kalau kamu nak buktikan kamu beriman, syarat dia mesti kembali pada Allah dan Rasul. Maka bila kita tak kembali kepada Allah dan Rasul, syarat hilang, maka yang disyaratkan itu iman tu hilang, ternafi ya? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, summa akhbarahum anna hadha ar-rad khairul lahum wa anna aqibatahu ahsanu aqibatan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya mengembalikan kepada Allah dan Rasul ini lebih baik untuk orang-orang yang beriman dan akibatnya lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu, sesiapa yang berhukum ataupun mengambil hukum selain daripada apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia telah berhukum dengan hukuman yang taghut, hukuman yang sesat. Baik. Yang mau kembali ke Allah, yang kita tak mau kembali ke Allah secara direct, ulama kembali ke Allah Rasul. Kalau ulama tak mampu memberi
Nabi Umar Rasulullah. Kita tak nafi. Sebelum kita nak huraikan hadis, kita mesti ada alat. Dan kita tak ada alat tu, kita kena kembali kepada penjelasan para ulama. Dan para ulama tu kita kena tahu ulama yang memang diiktiraf keilmuan dia oleh dunia Islam, bukan ulama yang guru kau seorang-seorang. Dia masalah kita ni, kita pakai tafsiran ulama. Dia kata kita tak pakai, tapi kita pakai. Yang belajar dengan saya ke dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan, dengar kuliah-kuliah, kita nukil pendapat ulama. Kita bukan mari kuliah kosong saja, tak, kita bawa tafsiran ulama. Yang kita heran ni kadang-kadang depa tu tafsir hadis kok suka bawa hadis tentang Khawarij, lepas tu nak bagi tahu ni tentu orang Saudi ni, kepala botak, pakai singkat. Dia tafsir kok suka dia, lepas tu dia kata ini kok tafsiran ulama. Ulama mana? Kau seorang yang tafsir macam tu. Dia kata, ustaz nampak kuih cengih ni. Kuih lama kuih cengih. Tak adalah, bukan cengih, tapi nak maksud yang bila nak tafsir, nak kata kita ikut tafsiran ulama, ulama mana yang kita ikut? Ulama yang kita nak ikut adalah ulama yang diiktiraf keilmuan dia, yang kitab dia menjadi rujukan oleh dunia Islam. Itu tafsiran ulama. Bukan kita main ikut suka goreng hadis kan. So, tadi kita sembang lagi tadi, goreng hadis, baca hadis tentang Khawarij, duk bagi tahu ini sebenarnya budak-budak muda ni lah yang baru balik ni, buat PhD 2-3 tahun lepas tu balik. Kita kata okey lah, kita terima lah, kita memang bodoh sangat-sangat, banyak benda kita bodoh, belajar 2-3 tahun ya. Tapi kalau orang kata kita bodoh, kita terima. Tapi bila kita bawa tafsiran ulama, kita bawa fatwa Imam Syafi'i, kita bawa pendapat-pendapat ulama besar seperti Ibn Hajar Asqalani, takkan dia orang belajar 2-3 tahun je. Kita terima orang kutuk kita, tak ada masalah. Banyak pun orang kutuk. Tapi dia orang tu kata kita belajar 2-3 tahun. Tapi kita bawa kalam ulama, takkan ulama ni belajar 2-3 tahun juga? Takkan ulama ni belajar tak talaqi pakai YouTube? Zaman tu mana ada? Serupanya ulama tu bukan ulama yang muktabar zaman dulu ni. Ulama tu guru dia seorang. Siapa yang beza dengan guru aku tak boleh. Sesat, tak ikut ulama. Ni payah. Sebab tu kita kata kena pergi pada asas. Bila kita nak kembali kepada Allah dan Rasul, kita kena kembali pada tafsiran ulama yang mentafsirkan kalam Allah dan Rasul. Tapi ulama yang mana? Ulama yang diiktiraf keilmuan dia oleh saya dan awak dalam dunia Islam.